Yang paling saya favorite ialah simpan duit dekat dalam Bitcoin. Nak compare Bitcoin dengan gold dan juga harta tanah, bagi saya simple saja. Untuk gold, let's say kalau you guys simpan RM100,000 dalam gold, that's very heavy untuk you guys nak bawa ke mana-mana, and you ada physical, that's gonna be a problem juga untuk you nak store unless you boleh letak dekat bank ataupun tempat-tempat lain, which is dah jadi another story. Itu baru RM100,000. Let's say kalau you guys ada RM1 juta, RM2 juta, RM3 juta, then that's gonna be a big problem juga. Untuk tanah personally memang best juga, tapi for me, tanah ni masalah dia ialah the moment you beli tanah RM100,000, duit dekat tanah tu ibarat dia macam hilang terus tau. In case emergency you nak pakai duit, you perlukan RM100,000, that's very hard untuk you nak liquidkan that asset segera and you boleh pakai that duit macam itu. Disebabkan oleh itu, sekarang ni saya memang pilih untuk simpan duit dalam Bitcoin secara heavy. Sebabkan satu, Bitcoin dekat dalam dunia ni cuma ada 21 juta unit sahaja. Let's say kalau you guys ambil nisbah milioner dekat dalam dunia ni, secara total dia, orang yang ada duit sebanyak 1 juta US dollar dekat dalam dunia ni adalah sekitar 60 juta orang, and nilai Bitcoin hanya ada 21 juta. Secara mudah dia, let's say kalau adoption Bitcoin dah mula tinggi 90 ke 100%, that's gonna be very hard untuk you, even a millionaire tadi, untuk nak own satu Bitcoin.